semua, nama saya Singni. Saya seorang ahli fisioterapi dari Physiomax. So, hari ini kita akan belajar latihan agility untuk menguatkan kekuatan otot dan keseimbangan badan untuk semua warga emas. Untuk senaman yang pertama, kita akan buat static marching. Langkah pertama, kita berdiri depan satu kerusi yang stable, tangan pegang untuk sokongan. Selepas itu, angkat satu kaki ke atas. Ulangkan dengan kaki yang lain secara bergila-gila. So, kita akan repeat kaki kiri 10 kali dengan kaki kanan 10 kali. In total 20 kali. Kita akan repeat dengan 3 set. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk senaman yang kedua, kita meningkatkan kesusahan sikit. So, sekarang kita kena buat side step exercise. Kita berdiri dekat sini tanpa sokongan, angkat kaki ke tepi. Berdiri tegak, stable, lepas tu baru balik. Ini kira sekali. So, kita akan ulangkan 10 kali dengan 3 set. Okey? 1, kita balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk senaman yang ketiga, dalam posisi yang sama, kita akan buat ke depan dan balik ke belakang. Kita akan ulangkan 10 kali dengan 3 set. Okey? Ke depan, ke belakang. Kira sekali. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk senaman yang kelima, side to side walk. So, kita akan berdiri tegak tanpa sokongan. Selepas itu, tangan kiri angkat ke depan, lepas tu ke tepi. Kaki kanan angkat keluar. Selepas itu, tangan kaki kiri angkat lagi ke belakang. So, kita akan tukar berulang-ulang. Okey, so kita akan ulang 10 kali dengan 3 set. Okey. Okey, so I start dengan kaki kanan. 1, 2, 3. 4,
keempat. Lima. So, untuk senaman agility keempat-empat ini, semasa kita buat, kena berhati-hati sikit, jangan jatuh. So, selamat bersenam!